Pakcik tanya dia, kenapa lambat lagi nak terbang? Buat pagar dulu. Oh, dia pandai. Jawapan dia, Acik pasang pagar ni sebab apa? Pasalnya Aceh ni nak buat sendiri. Nak buat sendiri. Jadi terpaksa, kalau buat sendiri terpaksa buat pagar. Kalau bersama peda, tak payah pagar. Tak payah buat pagar. Katanya sekarang ni dia orang pagar. Sebab musuh babi kan. Babi banyak, lembu. Jadi kita macam buat persediaan lah dulu. 2 tahun atau 3 tahun lagi nak terbang. Acik beransur lah. Pakcik tanya dia, kenapa lambat lagi nak terbang? Buat pagar dulu. Oh, dia pandai. Jawapan dia, model yang ada sekarang ni, saya keluar dulu. Sementara nak terbang, ambil balik, masukkan balik. Kan? Tu kata dia pandai. Rolling balik lah. Yalah, hasil yang ada ni lah. Hasil yang ada ni. Bukan sikit, banyak. Bukan sikit, banyak. Pulau Ikan ni pokok semua 600 pokok. Dah buang lebih kurang dalam 100 pokok. Mana ada 500 pokok lagi. 500 itulah hasil. Standard lah Pulau Ikan. Nak pusing.